Macam mana kalau saya kata semua kerumitan menanam anak benih tomato atas tingkap ni hanyalah membazir masa dan tenaga? Bunyi macam provokasi, kan? Tapi saya dah 5 tahun tak guna kotak tanah dalam rumah lagi. Hari ini, saya nak kongsi rahsia berkebun utama saya. Cara saya tanam benih tomato terus dalam batas sebelum musim sejuk. Hasilnya, saya dapat tuai hasil 2 hingga 3 minggu lebih awal daripada jiran-jiran. Dan pokok-pokoknya pula membesar, kuat dan sihat macam pahlawan Sparta. Tonton sampai habis dan anda akan faham kenapa kaedah ni akan mengubah pandangan anda tentang berkebun. Mari kita ingat semula cara tradisional. Februari, Mac, seluruh rumah penuh dengan kotak semayan, tanah merata-rata. Tingkap pula sesak. Kita pasang lampu tumbuh, risau anak benih memanjang, lawan penyakit kaki hitam atau black leg. Lepas tu, kita kena keraskan lagi pucuk-pucuk yang sensitif tu sebelum alih tanam. Proses ni memang buang banyak masa. Tapi dalam alam semula jadi, tomato liar tak ada siapa yang jaga. Benihnya jatuh ke tanah pada musim luruh, melalui musim sejuk di bawah salji dan bercambah pada musim bunga bila dah rasa panas. Proses ini dipanggil stratifikasi semula jadi. Inilah yang kita akan gunakan untuk memastikan pokok tomato kita membesar kuat dan tahan lasak. Mari kita mulakan dengan bahagian yang paling menarik, iaitu falsafah di sebalik kaedah ini. Ini bukan sekadar teknik pertanian. Ia adalah ideologi pembebasan bagi pekebun. Bayangkan musim bunga yang biasa. Di luar, salji mungkin masih tebal, tetapi di dalam rumah, kempen menanam benih sudah bermula. Anda mengangkut beg tanah, menapisnya dan menyah kuman. Dapur atau balkoni anda berubah menjadi stor simpanan. Kemudian bermulalah proses memindahkan anak pokok. Kotak semayan bertambah, memenuhi setiap ruang kosong yang ada. Anda sentiasa memantau kelembapan, suhu dan cahaya. Anda perlu memusingkan kotak semayan agar anak pokok tidak condong ke satu arah. Ini adalah kerja harian yang teliti dan melelahkan yang menjadikan hobi anda terasa seperti pekerjaan. Kaedah penanaman musim sejuk ini memecahkan sepenuhnya paradigma tersebut. Anda hanya perlu melakukan satu tindakan pada musim luruh, mungkin dalam masa 1 atau 2 jam sahaja. Dan itu sahaja. Anda bebas. Sepanjang musim sejuk, anda berehat. Pada musim bunga, ketika jiran-jiran anda baru memulakan epos penyemaian mereka yang rumit, anda hanya duduk santai sambil menghirup teh. Anda memerhatikan bagaimana alam semula jadi melakukan semua kerja untuk anda. Ini adalah peralihan fokus daripada mengawal sepenuhnya kepada mempercayai alam. Kita berhenti menjadi pengawas kepada tanaman kita dan sebaliknya, menjadi rakan kongsi mereka. Kita hanya menyediakan syarat yang sesuai dan seterusnya membiarkan proses semula jadi berjalan seperti yang sepatutnya. Pendekatan ini melegakan tekanan psikologi yang besar. Tiada lagi ketakutan anak pokok akan sakit, memanjang atau mati kerana kekurangan cahaya. Kita percaya kepada benih yang membawa kebijaksanaan kelangsungan hidup beribu tahun. Kaedah ini bukan untuk mereka yang mahu mengawal segalanya. Ia adalah untuk mereka yang ingin menikmati proses berkebun, menghargai masa dan yakin dengan kuasa alam. Ini adalah zen berkebun yang sebenar yang membolehkan anda menikmati musim bunga, bukannya menghabiskannya dengan kerisauan yang tidak berkesudahan terhadap pucuk rapuh di ambang tingkap. Dan apabila anda melihat tunas pertama yang kuat yang keluar menembusi tanah yang sejuk, anda tidak hanya rasa puas, anda merasai kesatuan sebenar dengan kitaran alam semula jadi. Anda sedar bahawa
anda telah menjadi sebahagian daripada sesuatu yang lebih besar daripada sekadar menanam sayur-sayuran. Mari kita bincangkan biologi keajaiban ini, mengapa tumbuhan yang ditanam dengan cara ini menjadi seperti atlet sejati. Rahsia utamanya terletak pada proses yang saintis panggil stratifikasi semula jadi dan penyesuaian diri, hardening. Apabila benih melalui musim sejuk di dalam tanah, ia terdedah kepada suhu rendah dan kitaran beku cair. Ini bukan sahaja tidak membunuhnya, malah sebaliknya, ia mengaktifkan mekanisme kelangsungan hidup dalamannya. Benih yang lemah dan tidak berdaya hidup tidak akan dapat menahan keadaan sedemikian dan akan mati. Berlaku pemilihan semula jadi yang sangat kejam, satu proses yang kita cuba tiru di rumah tetapi dengan kecekapan yang jauh lebih rendah. Hanya spesimen yang paling kuat, yang mempunyai genetik paling ampuh yang akan bertahan. Apabila benih ini bercambah pada musim bunga, ia sudah pun menjadi tahan lasak sejak detik pertama kehidupannya. Dinding selnya lebih tebal dan shape selnya lebih pekat menjadikan ia tahan terhadap frost yang datang kembali. Anda mungkin perasan anak benih yang ditanam sebelum musim sejuk sering mempunyai warna ungu. Ini bukan tanda penyakit, tetapi sebaliknya, bukti penghasilan antosianin, pigmen yang melindungi tumbuhan daripada kesejukan dan sinaran ultraungu. Tetapi yang paling penting berlaku di bawah tanah. Tumbuhan yang bercambah di lokasi kekalnya akan segera membentuk sistem akar tunjang. Akar utamanya menembusi jauh ke dalam tanah, ke tempat di mana sentiasa ada kelembapan. Sebagai perbandingan, anak semai dari cawan mempunyai sistem akar serabut yang cetek, yang mana ia pasti akan rosak semasa pemindahan. Tumbuhan sedemikian mengambil masa yang lama untuk pulih, menyesuaikan diri dan akhirnya menjadi lebih bergantung pada penyiraman permukaan. Tomat yang tumbuh dari biji benih di batasnya sendiri adalah organisma yang berdikari. Ia mencari air dan nutriennya sendiri. Anda tidak perlu menyiramnya secara berterusan. Wayatuha. Imunitinya jauh lebih tinggi. Ia kurang dijangkiti phytophthora dan penyakit kulat lain kerana kesihatannya dibina dari awal pada tahap genetik. Ini ibarat membandingkan anak yang dibesarkan dalam persekitaran steril dengan anak yang berlari berkaki ayam di lopak air sejak kecil. Yang kedua pasti akan lebih teguh dan sihat. Begitu juga di sini, kita tidak membesarkan anak manja. Sebaliknya, kita membiarkan alam semula jadi menghasilkan pakar kelangsungan hidup yang sempurna. Mari kita teliti lebih mendalam kelebihan yang paling menarik, iaitu mendapat hasil tuaian yang awal dan melimpah. Ramai yang beranggapan kononnya semakin awal anak pokok disemai di rumah, semakin cepat kita dapat memetik hasilnya. Namun, ini adalah tanggapan yang silap. Pokok yang dibesarkan dalam persekitaran buatan mengalami tekanan yang amat besar apabila dipindahkan ke tanah terbuka. Segalanya berubah, suhu, kelembapan, pencahayaan dan komposisi tanah. Akibatnya, pertumbuhan anak pokok tersebut terhenti sekurang-kurangnya selama seminggu, malah mungkin 2 minggu. Sepanjang tempoh ini, ia menghabiskan tenaga bukan untuk membesar, tetapi untuk menyesuaikan diri dan memulihkan sistem akar yang rosak. Sekarang, mari kita lihat tomat yang kita semai terus ke tanah pra-musim sejuk. Ia mula tumbuh tepat pada masanya apabila persekitaran menjadi ideal. Ia tidak perlu membiasakan diri dengan apa-apa. Ia sudah berada di habitat asalnya. Sejak hari pertama, ia mula membesar dengan aktif tanpa sebarang henti atau tekanan. Ia menggunakan setiap jam yang baik untuk berkembang. Sementara kembarnya yang disemai dalam pasu baru sahaja pulih selepas perpindahan. Tomat Spartan kita
sudah pun menghasilkan daun yang rimbun dan bersedia untuk berbunga. Permulaan tanpa sebarang kelewatan inilah yang memberikan kita kelebihan tuaian awal selama 2 hingga 3 minggu. Tetapi ia bukan hanya tentang masa. Kelebihan hasil tuaian juga berkait rapat dengan kesihatan sistem akarnya. Seperti yang kita nyatakan, tomat yang disemai terus ke tanah mempunyai sistem akar yang kuat dan dalam. Ini bermakna pokok tersebut mempunyai akses kepada jumlah tanah yang lebih besar, membolehkannya mendapat lebih banyak nutrien dan kelembapan. Ia mempunyai kekuatan yang mencukupi untuk menghasilkan dan mematangkan lebih banyak buah. Tanah buah terbentuk lebih kerap dan tomat membesar lebih besar dan padat. Pokok tidak membuang sumber untuk melawan penyakit. Sebaliknya menumpukan sepenuhnya untuk pembentukan hasil tuaian. Semasa musim panas yang kering, ketika pemilik anak pokok biasa sibuk menyiram, tomat kita dengan tenang mendapatkan air dari lapisan tanah yang dalam dan terus berbuah. Hasilnya, kita bukan sahaja mendapat hasil tuaian yang awal, tetapi juga lebih stabil dan berkualiti tinggi. Buah dari pokok sedemikian selalunya lebih manis dan beraroma kerana ia mendapat manfaat maksimum dari alam semula. Jadi, dan bukan dibesarkan melalui penjagaan buatan. Ini adalah aritmetik mudah, kurang tekanan, nutrien yang lebih baik, lebih banyak hasil buah yang berkualiti. Faktor utama kejayaan dalam kerja kita ini adalah pemilihan varieti yang betul. Kita tak boleh main ambil nasib atau capai saja paket yang cantik-cantik di kedai. Pendekatan kita mesti berstruktur, teliti dan berasaskan ilmu. Peraturan pertama dan paling penting, lupakan hibrid dengan label F1. Hibrid generasi pertama ini direka untuk mendapatkan hasil maksimum dalam keadaan yang ideal, selalunya dalam rumah hijau. Benihnya tidak mewarisi sifat induknya dan yang lebih penting, ia tidak sesuai secara genetik untuk menempuh cabaran musim sejuk yang teruk di tanah terbuka. Kita hanya perlukan variety Tulane. Varieties. Tomato variety Tulane adalah hasil daripada pemilihan saintifik atau tradisional selama bertahun-tahun. Ia stabil dan sifat-sifatnya diwarisi turun-temurun. Peraturan kedua, pilih berdasarkan masa matang. Kita perlukan varieti awal atau lebih bagus lagi, varieti ultra awal atau super determinate. Kenapa? Matlamat kita adalah untuk mendapatkan hasil sepantas mungkin, memanfaatkan kelebihan penanaman awal. Varieti yang lambat matang tidak akan sempat mengeluarkan potensi penuhnya dalam tempoh musim panas yang singkat. Peraturan ketiga, jenis pokok. Pilihan ideal adalah variety determinate, iaitu yang renek atau sederhana tinggi. Variety ini tidak memerlukan pencantasan tunas air, suckering atau sokongan yang rumit. Padat, cepat menghasilkan buah pada batang utama dan sisi serta menghentikan pertumbuhannya. Inilah yang kita mahukan untuk mendapatkan hasil awal yang serentak. Biarkan varieti tinggi dan indeterminate untuk penanaman dalam rumah hijau. Peraturan keempat, yang paling jelas, ketahanan sejuk, cold resistance. Ciri label pada bungkusan benih seperti untuk tanah terbuka, tahan sejuk atau tidak cerewet. Ini biasanya adalah varieti yang dihasilkan di kawasan Siberia atau Ural, yang secara genetik disesuaikan untuk perubahan suhu yang mendadak. Contoh spesifik yang terbukti hebat, sangka, juara mutlak dalam kematangan awal dan sifat tidak cerewet. Pokok teruji masa, varieti yang boleh dipercayai dengan pokok yang kuat. Varieti yang dicipta untuk keadaan ekstrim, tidak takut sejuk. Kita sesuai untuk pengawetan, canning, hasil banyak dan tahan lasak. Kita varieti ultra awal yang boleh ditanam dalam bekas. Siapkan senarai anda sendiri dengan
3 atau 4 variety seperti ini dan mulakan eksperimen. Ini akan membantu anda mencari pilihan yang paling ideal untuk iklim dan tanah anda. Sekarang, mari kita bincangkan satu aspek yang mungkin nampak remeh, tetapi sebenarnya sangat kritikal, iaitu persediaan benih, atau lebih tepat lagi, ketiadaan persediaan itu. Dalam kes ini, perkara terbaik yang boleh kita lakukan ialah tidak melakukan apa-apa. Dalam teknik pertanian tradisional, kita biasa membantu benih, merendamnya dalam air, merawatnya dengan perangsang pertumbuhan seperti epin atau zirkon, atau mencambahkannya di atas kain lembap. Semua ini bertujuan untuk mempercepatkan percambahan. Tetapi, dalam kaedah kita ini, percepatan adalah musuh utama. Matlamat kita adalah sebaliknya. Kita mahu benih itu tidur lena sehingga musim bunga dan tidak bangun sebelum masanya. Oleh itu, peraturan utama ini. Untuk penanaman pramusim sejuk mestilah benar-benar kategorikal kering. Ambil sahaja paket benih terus letak kedai atau stok simpanan anda dan jangan lakukan apa-apa manipulasi. Mengapa ini penting? Cuba bayangkan anda menanam benih yang sudah direndam atau dirawat dengan perangsang. Tiba-tiba datang bulan November dan berlaku cuaca panas luar biasa selama beberapa hari, menyebabkan tanah menjadi suam sehingga 5 darjah Celsius. Benih yang lembap dan dirangsang itu akan menyangka ini adalah isyarat untuk memulakan kehidupan. Ia membengkak dan tunas mula menjulur. Seminggu kemudian, frost negatif 10 darjah melanda. Semua yang sempat bercambah pasti akan mati. Sebaliknya, benih yang kering berada dalam keadaan rehat yang dalam atau deep anabiosis. Ia tidak akan bertindak balas terhadap perubahan suhu atau kelembapan yang sekejap-sekejap. Untuk ia bangun, ia memerlukan tempoh haba dan kelembapan yang panjang dan stabil yang hanya tiba pada musim bunga. Benih itu sendiri tahu bila masanya yang tepat untuk muncul. Aspek kedua ialah kuantiti benih. Jangan kedekut. Alam bekerja mengikut hukum pemilihan semula jadi dan kita perlu mengambil kira ini. Tidak semua benih akan terselamat di musim sejuk. Ada yang mungkin dimakan oleh makhluk di dalam tanah, ada yang terlalu lemah dan ada yang mati akibat kelembapan berlebihan. Oleh itu, anda perlu menyemai dengan jumlah yang banyak, sekurang-kurangnya 2 kali ganda atau lebih baik 3 kali ganda lebih padat daripada yang anda lakukan untuk semaian pada musim bunga. Jangan risau jika anda rasa kebun anda akan jadi seperti hutan tebal. Apabila tiba musim bunga, kita akan lakukan penjarangan tanpa belas kasihan dan hanya tinggalkan spesimen yang paling kuat pada jarak yang diperlukan. Sikap murah hati anda semasa menyemai ini adalah jaminan dan insurans anda. Ia memastikan anda akan mendapat sejumlah anak pokok yang sihat dan kuat pada musim bunga untuk membentuk batas tanaman yang sempurna. Pemilihan lokasi untuk batas tanaman tomato merupakan keputusan strategik yang sangat penting kerana ia menentukan separuh daripada kejayaan penanaman anda. Kita tidak boleh sekadar menggunakan sisa tanah yang tidak berguna untuk perkara lain. Sebaliknya, kita perlu menyediakan ibarat hotel 5 bintang untuk benih kita dan tapak permulaan yang ideal apabila tiba masanya untuk bercambah. Keperluan pertama dan yang paling utama ialah matahari. Pilih lokasi yang paling banyak menerima cahaya matahari di kawasan anda. Tomato adalah anak matahari dan ia memerlukan haba maksimum untuk memulakan pertumbuhan awal mereka. Batas yang cepat panas dan cepat kering adalah pilihan terbaik. Kawasan yang terlindung atau dibayangi oleh rumah, pagar atau pokok yang matang. Kedua, keperluan yang sama penting ialah saliran yang baik
dan tiada masalah air bertakung. Ketika musim hujan, banyak kawasan kebun boleh membentuk takungan air. Jika batas anda terletak di kawasan rendah, benih akan mudah lemas dan repot dalam air sejuk. Oleh itu, penyelesaian yang ideal adalah memilih kawasan yang mempunyai cerun kecil supaya air dapat mengalir keluar secara semula. Jadi, sekiranya tanah anda rata, saya sangat mengesyorkan untuk membina batas yang ditinggikan atau raised bed. Menaikkannya 20 hingga 30 cm dari paras tanah sudah cukup untuk menyelesaikan masalah air bertakung ini. Tambahan pula, tanah dalam batas yang tinggi akan menjadi panas lebih cepat. Aspek ketiga ialah perlindungan daripada angin. Angin kencang dan sejuk boleh melambatkan pemanasan tanah dan merosakkan anak benih yang baru tumbuh. Jika ada peluang, letakkan batas tanaman di bawah perlindungan sesuatu struktur, pagar hidup ataupun tabir yang dipasang khas. Dan yang terakhir, jangan lupakan peraturan penggiliran tanaman. Tomato tergolong dalam keluarga Solanaceae. Boleh ditanam selepas tanaman Solanaceae yang lain seperti ubi, kentang, cili, terung atau physalis. Ini kerana mereka berkongsi penyakit dan perosak yang boleh terkumpul dalam tanah. Pendahulu yang terbaik untuk tomato ialah timun, labu, kubis, bawang, bawang putih, kekacang atau tanaman penutup bumi. Mengikuti peraturan mudah ini akan membantu mengelakkan banyak masalah penyakit pada masa hadapan. Luangkan sedikit masa sekarang untuk merancang lokasi batas tanaman anda dan usaha ini pasti akan membuahkan hasil yang lumayan. Penyediaan batas tanaman ini adalah proses yang perlu kita selesaikan lebih awal sebelum tanah membeku atau mengeras akibat sejuk. Ia tidak boleh ditangguhkan ke saat-saat akhir. Waktu yang paling sesuai ialah pada akhir September atau Oktober, bergantung kepada kawasan anda. Tanah sepatutnya masih cukup hangat dan gembur, menjadikannya selesa untuk diusahakan. Kita mulakan dengan menggali tanah secara dalam. Kita perlu mencipta struktur tanah yang gembur dan mempunyai pengudaraan yang baik supaya akar tanaman masa depan dapat berkembang dengan mudah. Sedalam mata penyodok, sambil menghancurkan ketulan-ketulan tanah dengan teliti, serentak dengan proses menggali, kita masukkan baja organik. Tomato sangat sukakan tanah yang subur, jadi jangan kedekut. Untuk setiap 1 meter persegi batas, masukkan 1 baldi kompos yang telah matang atau baja tahi yang reput sepenuhnya. Tahi atau najis segar sama sekali tidak boleh digunakan kerana ia berpotensi membakar akar muda apabila tiba musim bunga. Anda juga boleh menambah segelas abu kayu sebagai sumber kalium, mikronutrien dan untuk mengurangkan keasidan tanah. Selepas selesai pembajaan, jeburkan semula tanah menggunakan pencakar, bucket, supaya semua bahan sebati dengan sekata. Langkah seterusnya adalah membentuk alur. Ini juga mesti dilakukan lebih awal. Gunakan cangkul atau papan untuk membuat alur memanjang sedalam kira-kira 5 hingga 7 cm pada batas tersebut. Jarak antara alur-alur ini adalah kira-kira 50 hingga 60 cm, memastikan pokok-pokok masa depan mempunyai ruang yang mencukupi untuk membesar. Dan kini, tibalah peringkat yang paling penting dan sering diabaikan oleh ramai orang. Selepas batas selesai disediakan sepenuhnya, ambil baldi besar atau guni yang kukuh dan isikannya dengan tanah kering yang gembur. Tanah ini boleh jadi dari batas yang sama, jika ia cukup mudah lerai, atau campuran yang telah disediakan awal seperti kompos, gambut dan pasir. Bekas yang berisi tanah kering ini perlu disimpan di dalam bilik yang sejuk tetapi tidak membeku, seperti bangsal,
garaj atau bilik bawah tanah. Mengapa perlu berbuat demikian? Apabila tiba masa menanam, tanah di batas sudah pasti akan membeku dan mengeras. Anda tidak akan dapat mengambil tanah itu untuk menutup benih. Tetapi, tanah kering yang kita sediakan ini akan kekal gembur. Justeru, kita akan menggunakan tanah inilah untuk menimbus benih kita di dalam alur yang membeku itu. Langkah yang nampak remeh ini sebenarnya adalah kunci utama untuk memastikan proses menabur benih berjalan dengan lancar. Tanpa stok tanah kering ini, keseluruhan usaha penanaman anda mungkin gagal. Oleh itu, jangan malas. Sediakan tanah ini lebih awal dan anda akan bersedia sepenuhnya apabila tiba waktu yang sesuai. Kini kita sampai ke bahagian yang paling penting dan kritikal, menentukan masa yang tepat untuk menabur benih. Dalam hal ini, jangan sesekali bergantung pada kalendar atau nasihat jiran tetangga. Penasihat anda yang paling boleh dipercayai hanyalah cuaca dan keadaan tanah itu sendiri. Peraturan emas yang tidak boleh dilanggar adalah benih mesti ditabur hanya apabila tanah sudah membeku. Bukan hanya tanah yang sejuk, bukan tanah yang lembap, tetapi tanah yang telah diselaputi lapisan keras frost. Mengapa prinsip ini begitu penting? Kita sudah bincangkan risiko pecambahan pramatang semasa musim panas sementara. Menabur benih dalam tanah yang beku adalah jaminan 100% bahawa benih tidak akan terjaga sehingga musim bunga tiba. Dalam tanah seperti ini, tiada kelembapan yang tersedia dalam bentuk cecair dan suhu kekal stabil rendah. Apabila benih berada dalam keadaan ini, ia akan masuk ke fasa dorman yang mendalam. Secara praktikal, apakah maksud tanah beku ini? Ini bermakna suhu udara pada waktu siang tidak lagi melebihi 0 darjah Celsius atau hanya berlegar di sekitar paras itu, manakala pada waktu malam suhu kekal stabil pada -3 hingga -5 darjah Celsius. Lapisan atas tanah sedalam beberapa sentimeter mesti menjadi keras seperti batu. Jika anda masih boleh mencucuk jari ke dalam tanah dengan mudah, maknanya ia masih terlalu awal untuk menabur. Jika anda perlu menggunakan tenaga atau bantuan alat untuk mencucuknya, barulah masa telah tiba. Di kawasan pertengahan Rusia, keadaan sebegini biasanya berlaku pada separuh kedua bulan November, kadang-kadang pada awal Disember. Di wilayah selatan, ia mungkin berlaku pada akhir Disember atau Januari. Di utara pula, ia berlaku lebih awal pada akhir Oktober. Oleh itu, berhentilah melihat tarikh pada kalendar dan mulakan pemantauan ramalan cuaca jangka panjang dengan teliti. Sahaja anda melihat ramalan menunjukkan sekurang-kurangnya seminggu cuaca sejuk beku yang stabil tanpa sebarang peningkatan suhu yang mendadak, sediakan benih anda dan pergi ke kebun. Lebih baik lambat sedikit menabur daripada tergesa-gesa. Walaupun anda menabur benih tomato di atas salji yang baru turun, ini tidak menjadi masalah besar. Anda hanya perlu menyapu salji daripada alur yang telah disediakan, lakukan penaburan dan kemudian tutup semula dengan salji. Dalam kes ini, salji berfungsi sebagai selimut tambahan. Tugas anda adalah untuk memperdaya alam, tetapi melakukannya mengikut peraturannya sendiri. Dan peraturan utama musim sejuk ialah sejuk dan rehat. Mari kita selami lebih dalam lagi mengapa tergesa-gesa dalam hal ini adalah musuh utama kita. Ramai pekebun baharu apabila mendengar tentang teknik penanaman bawah salji atau penanaman musim sejuk mula merasa tidak sabar. Mereka beranggapan lagi cepat mereka meletakkan benih ke dalam tanah, lagi bagus hasilnya. Ini adalah perangkap psikologi. Kita sudah biasa berfikir, dalam berkebun,
semua perlu dilakukan secepat mungkin. Tetapi logik itu tidak terpakai di sini. Mari kita bayangkan senario penanaman yang salah atau yang terburu-buru. Katakanlah anda memutuskan untuk menanam benih tomato pada akhir Oktober, iaitu ketika tanah masih suam dan lembap akibat hujan musim luruh. Anda meletakkan benih kering di dalam alur, kemudian menutupnya dengan tanah. Apa yang berlaku seterusnya? Dalam persekitaran yang hangat dan lembap itu, benih mula menyerap air secara aktif. Kulitnya melembut, proses biokimia bermula di dalam dan benih bersedia untuk bercambah. Tiba-tiba, seperti nasib tidak menyebelahi, berlaku pula musim panas berpanjangan yang sangat biasa terjadi di iklim kita pada bulan November. Suhu naik sehingga 7 darjah Celsius dan hujan turun. Bagi benih, ini adalah isyarat jelas. Musim bunga sudah tiba. Masa untuk membesar dan ia pun mula bercambah. Akar kecil muncul diikuti dengan daun cotyledon yang cuba menembusi permukaan. Seminggu kemudian, mengikut hukum alam yang kejam, salji sebenar melanda negatif 15 darjah. Anak pokok yang lembut dan penuh air itu tanpa sebarang perlindungan serta-merta membeku dan mati. Semua kerja anda, semua harapan anda musnah oleh satu kesilapan sahaja. Anda terburu-buru. Sekarang, mari lihat senario yang betul. Anda menunggu sehingga datangnya frost yang stabil. Tanah sudah keras, membeku. Anda meletakkan benih kering di dalam alur yang sejuk, membeku dan menutupnya dengan tanah kering yang dingin. Dan ini, benih tidak dapat menyerap air kerana air wujud dalam bentuk ais. Suhu sangat rendah menyekat semua proses dalaman. Benih hanya terbaring di dalam tanah seperti diletakkan di dalam peti sejuk beku semula. Jadi, sekiranya berlaku pencairan, tanah hanya akan mencair beberapa sentimeter di permukaan, tetapi di bahagian dalam, tempat benih diletakkan, ia masih kekal sejuk. Selain itu, untuk memulakan proses pertumbuhan, ia memerlukan bukan sekadar satu hari yang hangat, tetapi tempoh pemanasan yang panjang. Tempoh seperti ini hanya akan tiba pada musim bunga. Oleh itu, dengan menunggu sehingga frost melanda, anda menjamin benih anda kekal dalam keadaan dorman sepanjang musim sejuk. Tidak kira apa pun perubahan cuaca di permukaan. Ini ibarat meletakkan makanan di dalam peti sejuk beku dan bukannya di dalam peti ais biasa. Dalam peti beku, ia boleh disimpan berbulan-bulan. Di peti ais biasa, lambat laun ia akan mula rosak. Bersabarlah. Anda minum 10 cawan teh panas sambil memerhatikan termometer pada tergesa-gesa sekali dan kehilangan seluruh hasil tuaian masa hadapan. Jangan terlalu bergantung pada ramalan cuaca yang sering kali meleset. Sebaliknya, mari kita fokus dan belajar membaca isyarat yang disampaikan oleh alam semula. Jadi, pekebun yang berpengalaman sentiasa hidup selaras dengan alam sekitar. Mereka peka terhadap butiran kecil yang menceritakan tentang perubahan musim jauh lebih tepat daripada laporan ahli kaji cuaca. Petunjuk pertama dan paling tepat ialah keadaan tanah pada waktu pagi. Mula perhatikan tanah anda setiap hari bermula hujung Oktober. Pada mulanya, lopak air mungkin hanya diselaputi lapisan nipis ais yang akan cair apabila matahari mula naik. Itu maknanya masanya belum tiba. Kita perlu tunggu sehingga tanah membeku sedalam sekurang-kurangnya 3 hingga 5 cm dan ia tidak cair sepanjang hari. Cara memeriksanya mudah. Cuba cucuk sebatang kayu nipis ke dalam batas tanaman. Jika ia masuk dengan mudah, maknanya masih terlalu awal. Jika susah atau tidak boleh masuk langsung, masanya sudah hampir tiba. Tanda kedua adalah tingkah laku air. Selepas hujan renyai atau salji basah, jika air di permukaan tanah
tidak menyerap. Sebaliknya membeku membentuk lapisan ais berkilat. Ini menunjukkan bahawa liang kapilari di lapisan atas tanah sudah tersumbat oleh ais. Ini adalah petanda yang sangat baik. Penanda semula jadi yang ketiga ialah tamatnya musim luruh daun. Selagi masih ada daun pada pokok, terutamanya pokok birch dan pokok buah-buahan, ini bermakna pergerakan cecair dan daya hidup. Pokok belum berhenti sepenuhnya dan alam belum tidur nyenyak. Masa apabila hampir semua pokok sudah botak, gugur semua daun, adalah titik psikologi yang menandakan permulaan musim prasejuk yang sebenar. Petunjuk keempat adalah tingkah laku tumbuhan liar. Perhatikan rumpai. Jika selepas frost pertama ia mula layu, menjadi hitam dan kelihatan tidak bermaya, ini bermakna tempoh vegetatif pertumbuhan sudah tamat sepenuhnya. Akhir sekali, sudah tentu salji. Jika salji pertama turun dan tidak cair selama beberapa hari, ini isyarat yang paling boleh dipercayai. Jangan takut menanam di atas salji. Seperti yang saya katakan, anda hanya perlu menyapu salji itu dan setelah selesai menanam, ia akan bertindak sebagai lapisan penebat tambahan. Gabungan semua pemerhatian ini akan memberikan anda gambaran yang jauh lebih tepat daripada mana-mana pusat ramalan cuaca. Anda akan belajar merasai masa yang tepat secara naluri. Ini adalah kemahiran istimewa yang datang dengan pengalaman, menjadikan proses berkebun lebih menyeronokkan dan bermakna. Jadi, semua faktor sudah bersatu. Ramalan cuaca menunjukkan suhu negatif yang stabil, tanah sudah keras membeku dan anda pula sudah bertekad. Tiba masanya untuk memulakan proses menanam benih. Berpakaianlah tebal-tebal kerana anda perlu bekerja dalam cuaca sejuk beku. Bawa 3 benda ini bersama anda. Bungkusan benih kering mengikut jenis yang dipilih. Baldi berisi tanah kering yang telah disediakan. Dan penanda batas untuk batas tanaman anda. Pertama sekali, pergi ke batas tanaman anda yang telah tersedia dengan alur-alur yang dibuat. Jika ada lapisan salji nipis di atasnya, sapu perlahan-lahan menggunakan penyapu atau berus untuk membersihkan alur tersebut. Sekarang, buka bungkusan benih. Saya ulangi lagi. Tabur dengan padat. Tidak perlu meletakkan sebiji demi sebiji pada setiap 5 cm. Anda boleh tuang sahaja benih itu dalam aliran nipis dan berterusan, terus dari bungkusan ke dasar alur yang beku itu. Bayangkan anda sedang menabur garam atau gula ke dalam masakan, taburlah dengan murah hati sebegitu. Jika anda mempunyai beberapa jenis benih, asingkan setiap jenis ke alur yang berbeza dan pastikan anda segera meletakkan penanda batas supaya tidak bercampur apabila musim bunga tiba. Contohnya, letak pancang kecil dengan nama jenis benih itu di permulaan barisan. Ini sangat penting kerana mustahil untuk mengenal pasti jenisnya hanya dengan melihat tunas yang bercambah nanti. Jangan risau tentang benih yang diletakkan di atas tanah ais. Selagi ia kekal kering, frost sama sekali tidak akan menjejaskannya. Benih ini mampu menahan suhu yang jauh lebih rendah daripada suhu biasa di kawasan sederhana. Kuncinya ialah pastikan ia kekal kering. Proses menabur benih ke semua alur ini hanya akan mengambil masa beberapa minit sahaja. Bekerja dengan pantas supaya anda tidak kesejukan. Fasa ini tidak memerlukan ketepatan yang terperinci. Apa yang penting di sini adalah kelajuan dan pematuhan kepada prinsip utama, iaitu menabur dengan dermawan. Anda seperti sedang mencabar musim sejuk sambil berkata, inilah pejuang-pejuang terbaik saya. Biarkan yang terkuat bertahan. Ini adalah detik yang sungguh mengujakan.
dipenuhi keyakinan terhadap hasil tuaian masa depan. Anda bukan sekadar menanam benih, tetapi anda sedang menanamkan program kehidupan yang akan terselah dalam masa beberapa bulan. Kita sudah letakkan benih dalam alur yang dingin dan kini tiba giliran senjata rahsia utama kita, sebaldi tanah kering yang gembur. Langkah inilah yang membezakan antara pendekatan profesional dengan amatur. Jangan sesekali, walau apa pun keadaannya, cuba timbus benih itu dengan tanah beku di sekeliling batas. Anda memang tidak akan dapat melakukannya. Tanah itu keras macam batu atau tar dan dipenuhi gumpalan besar. Kalaupun anda berjaya menaburkannya di atas, ia akan menjadi lapisan yang kasar, tidak sekata dan meninggalkan ruang kosong. Benih akan terperangkap dalam poket udara dan mungkin tidak bercambah pada musim bunga nanti. Tetapi tanah yang kita sediakan awal ini berbeza sama sekali. Ia kering, berderai dan terasa lebih suam berbanding persekitaran sekeliling. Ambil penyodok kecil atau gunakan tangan sahaja dan timbus alur benih itu dengan berhati-hati. Tanah ini akan membentuk lapisan gembur yang sekata menutup setiap biji benih. Ia akan mengisi semua ruang tidak rata, mencipta tempat tidur yang ideal untuk benih. Lapisan timbusan ini perlu setebal kira-kira 2 hingga 3 cm. Jangan buat terlalu tebal, nanti anak pokok sukar menembusinya pada musim bunga. Dan jangan pula terlalu nipis kerana benih mungkin terdedah di permukaan apabila salji mula mencair. Selepas menimbus, anda tidak perlu memadatkan atau menekan tanah itu. Sebaliknya, semakin gembur lapisan ini, semakin baik. Ia akan berfungsi seperti kusyen udara, memberikan perlindungan tambahan kepada benih daripada perubahan suhu yang mendadak. Dan peraturan paling penting pada peringkat ini ialah jangan siram langsung. Walaupun anda rasa tanah itu terlalu kering, kelembapan kini adalah musuh nombor 1 kita. Air akan memulakan proses percambahan yang amat kita elakkan. Semua kelembapan yang diperlukan akan diperolehi oleh benih pada musim bunga bersama-sama dengan air cair salji. Tugas kita sekarang adalah memastikan ia melalui tempoh dormansi musim sejuk yang kering dan sejuk. Teknik ringkas tetapi bijak menggunakan tanah simpanan ini merupakan kemuncak ilmu agroteknik dalam penanaman pra-musim sejuk. Ia menjamin benih anda berada dalam keadaan sempurna untuk berehat sepanjang musim dingin. Selepas benih ditutup dengan selamat oleh lapisan tanah kering, kita perlu menyediakan lapisan perlindungan terakhir, iaitu selimut musim sejuk daripada sungkupan mulch. Langkah ini sangat wajib dilakukan terutamanya di kawasan yang salji kurang atau musim sejuknya tidak menentu. Sungkupan menjalankan beberapa fungsi kritikal yang sangat penting. Pertama, ia dapat meratakan perubahan suhu yang mendadak. Pada malam yang sejuk dan cerah, tanah boleh membeku tetapi cair semula di bawah matahari pada waktu siang. Ayunan suhu seperti ini sangat merosakkan benih. Lapisan sungkupan yang tebal berfungsi seperti termos, mengekalkan suhu yang lebih stabil di bawahnya. Kedua, sungkupan menahan salji. Salji ringan yang mudah ditiup angin dari tanah kosong akan tersangkut pada lapisan sungkupan mewujudkan penembat tambahan. Dan kita semua tahu, salji adalah selimut terbaik untuk semua benda hidup di kebun. Ketiga, apabila tiba musim bunga, sungkupan menghalang pembentukan kerak keras pada permukaan tanah. Kerak ini akan menyukarkan benih bercambah dan menghalang udara. Tanah di bawah sungkupan sentiasa kekal gembur. Apa yang boleh digunakan sebagai sungkupan? Pilihan yang paling ideal adalah daun-daun kering, pokok yang tidak dijangkiti penyakit. Daun-daun dari pokok birch, maple atau lime sangat sesuai.
Lapisan sungkupan mesti tebal, tidak kurang dari 10 hingga 15 cm. Jangan risau, ia akan mendap dan menjadi nipis menjelang musim bunga. Satu lagi bahan yang sangat baik adalah ranting cemara atau point lapnik. Ia sangat bagus untuk memerangkap salji dan tidak mudah mampat, memastikan pengudaraan yang baik. Anda juga boleh menggunakan jerami, rumput kering, gambut ataupun batang tumbuhan saka yang telah dipotong. Peraturan utama, sungkupan mestilah kering dan gembur. Elakkan menggunakan habuk papan, sawdust, terutamanya yang masih baru, kerana ia boleh menjadikan tanah terlalu berasid. Letakkan sungkupan di atas batas secara rata. Anda boleh menekannya sedikit dengan ranting lain supaya tidak ditiup angin. Selesai. Batas anda kini telah bersedia sepenuhnya untuk musim sejuk. Anda telah melakukan segala yang mungkin untuk memastikan benih menjalani musim sejuk yang selesa dan selamat. Sekarang, anda boleh pulang ke rumah dengan tenang dan menantikan musim bunga. Musim sejuk sudah berakhir. Matahari mula memancar hangat. Ini menandakan permulaan fasa baharu yang sama pentingnya. Penjagaan musim bunga untuk tanaman musim sejuk kita. Fasa ini juga ada peraturan tersendiri. Peraturan utama, jangan terlepas masa yang sesuai. Sebaik sahaja salji, jika ada, hilang sepenuhnya dari batas tanaman anda dan permukaan tanah mula mengering sedikit. Anda perlu bertindak segera. Perkara pertama yang perlu dilakukan adalah menanggalkan lapisan pelindung musim sejuk, sungkupan, mulch. Jika anda menggunakan ranting atau lapisan daun yang tebal, kumpulkan dengan berhati-hati menggunakan penyapu rumput, raka. Lakukan dengan cermat supaya tidak merosakkan mana-mana anak benih awal yang mungkin telah bercambah. Namun, jika anda menggunakan gambut, peat, sebagai sungkupan, anda tidak perlu membuangnya. Cukup gemburkan permukaannya sedikit. Mengapa kita perlu melakukan ini? Kita mahu tanah yang berwarna gelap itu terdedah terus kepada cahaya matahari. Permukaan gelap menyerap haba jauh lebih aktif berbanding sungkupan yang cerah, menyebabkan tanah akan mula panas berkali ganda lebih cepat. Inilah isyarat yang ditunggu-tunggu oleh benih kita. Sudah tiba masanya untuk bangun. Selepas menanggalkan sungkupan, anda boleh mempercepatkan lagi prosesnya. Pasanglah lengkungan, hoops dan tutup batas tanaman dengan plastik lut sinar atau bahan penutup putih seperti spunbond. Dengan cara ini, anda akan mencipta kesan rumah hijau mini. Pada waktu siang, suhu di bawah penutup akan menjadi 5 hingga 10 darjah lebih tinggi daripada suhu luar, manakala pada waktu malam, ia akan melindungi tanah daripada menjadi terlalu sejuk. Teknik mudah ini membolehkan anda melihat percambahan anak benih seminggu lebih awal. Di bawah penutup ini, tanah tidak akan terlalu kering dan benih akan menerima jumlah haba dan kelembapan yang optimum untuk memulakan pertumbuhan. Jangan lupa untuk sentiasa mengudarakan rumah hijau mini itu pada hari-hari yang panas dan cerah untuk mengelakkan suhu melampau. Fasa ini memerlukan perhatian anda, tetapi ganjarannya amat besar. Anda secara harfiah akan mengawal permulaan musim bunga di sebahagian kecil plot tanaman anda, memberikan permulaan hidup yang terbaik dan paling awal kepada bakal tanaman tomato anda. Saat paling ajaib yang kita tunggu-tunggu. Tujuan sebenar kenapa semua ini dilakukan. Suatu hari, bila anda menjenguk di bawah penutup, anda akan melihat mereka, anak benih pertama. Tapi, janganlah anda mengharapkan ia kelihatan seperti anak pokok yang lembut, hijau muda, seperti yang anda tanam di ambang tingkap di rumah.
Apa yang anda saksikan mungkin sedikit mengejutkan, malah menakutkan jika anda tidak bersedia. Anak benih tomato musim sejuk ini adalah pejuang kecil yang sebenar, pahlawan Sparta yang sangat tahan lasak. Mereka akan kelihatan gempal, rendah dengan batang yang tebal dan kuat. Warna mereka bukan hijau muda, salad, tetapi hijau gelap dengan tona atau kebiruan yang sangat ketara. Dan bahagian bawah daun kotiledon akan kelihatan sangat ungu. Jangan panik, ini bukan tanda penyakit atau kekurangan fosforus seperti yang sering berlaku pada anak benih yang ditanam di dalam rumah. Ini adalah tanda kesihatan dan kekuatan. Warna ungu itu ialah pigmen antosianin yang dihasilkan oleh tumbuhan sebagai tindak balas terhadap cuaca sejuk dan sinaran ultraungu musim bunga yang terang. Ini adalah perlindungan semula. Jadi mereka ibarat pelindung matahari dan anti beku dalam satu pakej. Warna ini menunjukkan bahawa tumbuhan itu telah melalui proses pengerasan yang paling ekstrim dan ia kini benar-benar bersedia untuk hidup di tanah terbuka. Ia tidak gentar dengan perubahan suhu. Anak pokok ini boleh bertahan daripada frost malam jangka pendek sehingga -1 atau -2 darjah Celsius tanpa sebarang kerosakan. Sementara rakan-rakan mereka yang manja, yang ditanam di dalam rumah, akan mati pada suhu sebegitu. Pejuang kecil ini hanya akan menjadi lebih kuat. Sungguh menyeronokkan melihat mereka membesar. Mereka tidak memanjang untuk mencari cahaya kerana mereka sudah mendapat cahaya yang berlebihan. Mereka tumbuh melebar, bukan meninggi, serta-merta membentuk sistem akar yang kuat dan meletakkan asas bagi tuaian yang lumayan di masa hadapan. Inilah bukti jelas kelebihan kaedah ini. Anda bukan sahaja melihat tunas yang tumbuh, anda melihat hasil pemilihan semula jadi, kejayaan kehidupan mengatasi keadaan yang paling sukar. Selepas kegembiraan melihat anak benih mula bercambah reda sedikit, tiba masanya untuk prosedur yang paling sukar dari segi psikologi, penjarangan. Oleh kerana kita menanamnya dengan sangat padat, anak benih akan tumbuh seperti hutan tebal atau berus yang rapat. Jika dibiarkan tumbuh sebegitu, ia akan mula bersaing sesama sendiri untuk mendapatkan cahaya, air dan nutrien. Akhirnya, kita hanya akan mendapat banyak pokok yang lemah, kurus memanjang dan hasil tuaian pun tidak memuaskan. Oleh sebab itu, penjarangan benar-benar diperlukan dan anda perlu melakukannya tanpa belas kasihan, berpandukan prinsip biarkan yang terkuat bertahan, bukan kerana rasa simpati. Sebaiknya, penjarangan ini dilakukan secara berperingkat. Fasa pertama adalah apabila anak benih ia mula mempunyai 2 helai daun sebenar yang bergerigi selain daripada 2 daun kotiledon awal. Pada peringkat ini, anda perlu membuang anak benih yang paling lemah, kurus dan jelas terbantut. Anda boleh mencabutnya jika tanah lembap atau mencubitnya perlahan-lahan di pangkal tanah supaya tidak merosakkan akar tanaman di sebelahnya. Tinggalkan jarak kira-kira 5 hingga 7 cm antara setiap anak benih. Selepas 1 atau 2 minggu, apabila tumbuhan semakin membesar dan menguat, lakukan penjarangan kedua, iaitu penjarangan muktamad. Sekarang, anda perlu memilih satu anak benih yang paling sihat, paling teguh dan paling kuat daripada setiap kumpulan. Semua yang lain mesti dibuang. Jarak akhir antara pokok tomato yang bakal membesar seharusnya mengikut cadangan untuk variety tersebut. Biasanya 40 hingga 50 cm. Ya, tangan anda mungkin bergetar. Anda mungkin rasa kasihan untuk membuang berpuluh-puluh pokok yang kelihatan sihat dan teguh. Tetapi anda mesti faham,
Ini bukan satu tindakan membunuh, tetapi tindakan penjagaan. Dengan hanya meninggalkan satu pemimpin, anda memberinya ruang yang cukup untuk membina sistem akar yang kuat dan pokok yang rendang. Anda menumpukan semua potensi tanah ini kepada beberapa tumbuhan terpilih. Pokok-pokok inilah yang akan memberikan hasil tuaian yang lumayan. Tumbuhan yang dicabut tidak semestinya dibuang. Yang paling teguh boleh dipindahkan dengan berhati-hati ke batas lain. Sudah tentu, pertumbuhannya akan sedikit terbantut berbanding pokok yang ditinggalkan, tetapi ia masih jauh lebih kuat daripada anak benih biasa. Ramai yang mungkin berfikir selepas penanaman musim bunga yang mencabar ini, penjagaan yang rumit pula menanti. Tetapi, aspek paling menarik tentang kaedah ini ialah penjagaan susulan untuk tomato semaian terus ini sangat minimum. Pokok-pokok ini sangat berdikari, hampir tidak memerlukan campur tangan anda. Prinsip utamanya di sini, jangan ganggu. Mari kita bincangkan tentang penyiraman. Disebabkan oleh sistem akar tunjangnya yang kuat dan menjunam jauh ke dalam tanah, tomato ini jauh lebih baik dalam mendapatkan air berbanding saudara mara mereka yang ditanam dari semaian yang hanya mempunyai akar cetek. Di kebanyakan kawasan, pada separuh pertama musim panas, hujan semula jadi sudah cukup memadai. Anda hanya perlu menyiramnya sekiranya berlaku kemarau yang teruk dan berpanjangan. Dan apabila menyiram, lakukan jarang-jarang, tetapi secara mendalam, merendam tanah hingga ke bawah. Ini merangsang akar untuk membesar ke bawah, bukannya meluas ke sisi. Penyiraman yang kerap dan cetek sebaliknya adalah merosakkan. Ia menjadikan tumbuhan malas dan bergantung kepada anda. Seterusnya, mengenai pembajaan. Jika anda telah memperkaya batas tanaman dengan bahan organik sejak musim luruh, tomato mungkin tidak memerlukan sebarang baja tambahan sehingga ia mula berbuah. Mereka akan mengambil semua nutrien yang diperlukan dari tanah. Pembajaan pertama boleh dilakukan ketika gugusan bunga kedua mula mekar menggunakan baja kompleks yang didominasi oleh kalium dan fosforus. Jangan terlalu fokus pada nitrogen pada masa ini supaya ia tidak merangsang pertumbuhan daun hijau secara berlebihan sehingga menjejaskan buah. Mengenai pemangkasan tunas air, untuk varieti determinan yang kita pilih ini, pemangkasan tunas air sama ada tidak diperlukan sama sekali atau hanya minimum. Biasanya, anda hanya perlu membuang tunas air yang tumbuh di bawah gugusan bunga pertama untuk mengelakkan pokok menjadi terlalu padat. Sebenarnya, pokok itu sendiri akan membentuk kanopinya dan mengehatkan pertumbuhannya. Anda tidak perlu melakukan operasi rumit seperti yang diperlukan untuk varieti indeterminate di dalam rumah hijau. Intipati penjagaan anda hanyalah melonggarkan tanah secara berkala selepas hujan, supaya kerak keras tidak terbentuk dan membuang rumpai, terutamanya semasa pokok masih kecil. Apabila pokok sudah membesar, ia sendiri akan menenggelamkan kebanyakan rumpai. Inilah yang dipanggil kebun untuk si malas yang sebenar, di mana anda tidak bekerja untuk tanaman, sebaliknya bekerja sama dengannya, mendapat hasil maksimum dengan usaha yang minimum. Tomato Spartan kita ni sangat lasak dan mempunyai daya tahan yang luar biasa. Mereka taklah kebal sepenuhnya. Ada beberapa ancaman yang perlu anda sedia hadapi, terutamanya pada musim bunga yang tidak menentu. Ancaman utama ialah serangan frost, balik yang teruk atau cuaca sejuk melampau. Kita tahu anak benih tomato ini boleh bertahan sehingga negatif 2 darjah Celsius. Tapi kalau ramalan cuaca menunjukkan suhu negatif 5 ataupun lebih rendah, jangan ambil risiko.
Anda mesti sentiasa bersedia dengan bahan penutup atau agrofiber seperti spunbond. Pada petang sebelum frost dijangka, tutup sahaja rangka lengkung yang dipasang di atas batas dengan bahan penutup ini. Ini sudah cukup untuk melindungi tanaman anda. Pagi esoknya, sebaik sahaja suhu naik melebihi sifar, penutup itu perlu dibuka semula supaya tomato tidak menjadi lembap dan reput. Masalah kedua yang berpotensi ialah serangan serangga perosak. Benih muda yang masih segar dan berjus sangat menarik perhatian kumbang kutu. Kumbang ini boleh menukarkan daun tomato anda menjadi berlubang-lubang seperti tapisan dalam masa beberapa hari saja, terutamanya jika anda menanam kobis atau lobak berdekatan. Untuk melawan serangga ini, anda boleh taburkan abu kayu halus atau debu tembakau pada anak benih. Sebaiknya lakukan ini awal pagi semasa embun masih ada supaya serbuk itu melekat pada daun dengan baik. Selain itu, siput babi dan lintah bulan juga aktif pada musim bunga dan gemar menjamah pucuk muda. Anda boleh bina penghalang di sekeliling batas menggunakan serpihan cengkerang telur yang dihancurkan atau taburkan granul khas anti siput. Dari segi penyakit pula, tomato yang ditanam sebelum musim sejuk ini mempunyai kelebihan besar disebabkan daya imuniti yang kuat. Mereka jarang sekali dijangkiti hawar lewat Phytophthora. Namun, sebagai langkah pencegahan, terutamanya jika musim panas yang bakal tiba sejuk dan banyak hujan, anda boleh melakukan beberapa semburan menggunakan biofungisida berasaskan Bacillus subtilis atau Trichoderma. Ini adalah persediaan yang selamat untuk manusia dan alam sekitar, berfungsi untuk menindas pertumbuhan kulat patogen. Penting untuk diingat, mencegah itu sentiasa lebih mudah daripada mengubati. Jadi, berikan perhatian kepada tanaman anda, tetapi jangan panik. Kekuatan semula jadi tomato anda sudah cukup untuk menangani kebanyakan masalah dengan bantuan minimal daripada anda menjelang Jun. Perbezaan antara kebun anda dengan kebun jiran yang mengikut kaedah tradisional mula terlihat ketara. Inilah masanya untuk perbandingan yang nyata dan kemenangan yang senyap. Cuba lihat batas tanaman jiran anda. Anak-anak benih mereka kelihatan pucat, masih belum pulih sepenuhnya daripada kejutan pindah tanam. Mereka baru mula menyesuaikan diri, batangnya kurus dan daunnya mungkin sedikit kekuningan. Mereka membazirkan masa dan tenaga berharga hanya untuk proses adaptasi. Sekarang, lihat batas anda pula. Anda mempunyai pokok yang subur dan rendang dengan daun hijau tua yang tebal. Batangnya tebal dan kukuh. Ia sudah lama memintas pertumbuhan pokok jiran. Paling penting, pokok tomato anda sudah rancak berbunga, sudah keluar jambak bunga pertama, malah kedua. Bagi pokok yang paling cepat membesar, buah-buah kecil hijau sebesar kacang sudah mula kelihatan. Jika anda masih memerlukan sekurang-kurangnya 2 hingga 3 minggu lagi untuk mencapai tahap ini. 2 minggu berlalu, 3 bulan Julai. Anda baru teruja melihat bunga pertama pada pokok tomatonya, tetapi anda sudah mula memetik tomato merah pertama yang berair dan harum. Rasanya sungguh luar biasa. Dapat menikmati tomato sendiri sedangkan pokok orang lain belum lagi berputik. Anda membawa pulang semangkuk buah masak, membuat salad musim panas yang pertama dan rasanya pasti terasa syurga. Pada masa yang sama, jiran anda baru mula bergelut dengan penyakit lewat hawar Phytophthora yang sering menyerang tanaman yang lemah akibat kejutan pindah tanam. Pokok anda pula berkat daya tahan yang kuat, kekal bersih dan sihat. Bila tiba Ogos, bulan penuaian tradisional, anda sudah memasuki gelombang buah yang kedua.
Anda bukan sahaja sudah puas makan, sudah pun mula membuat persediaan awal untuk simpanan. Jiran anda pula baru hendak merasai hasilnya. Perbezaan ini akan terus ketara sepanjang musim. Pokok anda akan lebih banyak berbuah, lebih sihat dan memerlukan penjagaan yang jauh lebih minimal. Dan apabila jiran-jiran anda akhirnya bertanya apakah rahsia anda boleh dengan bangganya memberitahu mereka tentang keajaiban ringkas penanaman awal musim. Detik ini berbaloi dengan segala usaha yang dicurahkan pada musim luruh dan musim bunga, dan inilah kemuncaknya usaha kita selama ini. Detik yang paling memuaskan saat menuai hasil dan melihat pulangan yang dicapai. Apabila anda mula memetik tomato yang masak ranum bukan sekadar kotak, tetapi sudah bertukar menjadi baldi, barulah anda sedar semua usaha anda tidak sia-sia. Hasil tanaman yang ditanam secara semula jadi ini selalunya mempunyai rasa yang sangat berbeza. Ia lebih manis, lebih padat dan memiliki aroma tomato sebenar yang jarang sekali kita temui pada sayuran yang dibeli di pasar raya. Inilah rasa mentari, rasa bumi dan bukti kepercayaan anda terhadap kuasa alam. Namun, penuaian bukan sekadar menandakan berakhirnya satu musim, tetapi juga permulaan musim yang seterusnya. Tepat pada masa inilah, sambil memetik buah yang paling cantik dan sihat daripada pokok yang paling produktif, anda perlu mula memikirkan tentang benih untuk tahun hadapan. Pilih beberapa biji tomato yang betul-betul sempurna yang telah masak sepenuhnya di pokok. Biarkan ia diperam atau dibiarkan selama 2 hari sehingga ia menjadi lebih lembut. Kemudian belah buah tersebut, keluarkan biji dan jusnya ke dalam balang kaca dan biarkan ia melalui proses fermentasi selama beberapa hari. Apabila lapisan nipis mula terbentuk di permukaan dan biji benih sudah tenggelam ke dasar, ia perlu dibasuh, dikeringkan dan disimpan. Biji benih ini membawa memori genetik tentang cuaca setempat yang dilaluinya. Ia akan menjadi lebih mudah menyesuaikan diri dengan keadaan kebun anda berbanding benih yang dibeli di kedai. Dari tahun ke tahun, dengan mengumpul benih daripada pokok terbaik anda sebenarnya sedang melakukan proses pemilihan genetik sendiri, mencipta varieti unik yang amat sesuai untuk tanah anda. Ini melengkapkan kitaran tersebut. Anda bukan sekadar pengguna, anda menjadi pencipta bersama alam, bekerjasama dengan alam semula, jadi untuk menghasilkan tanaman yang lebih baik. Apabila musim luruh tiba dan anda bersiap sedia untuk menyediakan batas tanaman bagi penanaman musim sejuk, anda tidak lagi hanya bergantung kepada bungkusan dari kedai. Sebaliknya, anda memiliki benih elit anda sendiri yang telah teruji dan terbukti, dan setiap tahun hasil tuaian anda akan menjadi lebih baik manakala kemahiran anda sebagai tukang kebun akan semakin sempurna. Kaedah ini bukanlah usaha sekali sahaja. Ia adalah strategi jangka panjang yang mengubah aktiviti berkebun daripada rutin biasa menjadi proses kreatif yang sangat menyeronokkan. Cuba anda fikirkan perubahan minda yang menakjubkan ini. Semasa orang lain menghabiskan masa berbulan-bulan menanam anak benih yang rapuh, anda hanya serahkan benih kepada tanah dan alam semula jadi. Dan alam membalas kepercayaan anda berkali ganda. Anda bukan sahaja mendapat hasil tuaian yang awal, malah anda mendapat tumbuhan yang kuat secara genetik yang telah melalui proses pemilihan semula jadi dan bersedia untuk berbuah dalam apa jua keadaan. Kaedah ini bukan sekadar satu petua berkebun biasa. Ia adalah kembali kepada asas, bekerja selaras dengan alam semula jadi.
yang mana ia sentiasa lebih bijak daripada kita. Terima kasih kerana menonton video ini sehingga tamat. Jika kaedah ini menarik perhatian anda, jangan lupa tinggalkan like dan subscribe ke saluran ini supaya anda tidak terlepas eksperimen kebun baharu kami. Sekarang, soalan saya kepada anda. Pernahkah anda cuba menyemai benih secara terus ke tanah untuk hasil awal? Atau mungkin anda ada cara rahsia tersendiri untuk mendapatkan tuaian awal? Kongsikan pengalaman anda di ruangan komen. Saya sangat berminat untuk membacanya.